Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Rais Hafazli. Okey, hari ni saya akan pergi ke Maiti Tunjuk. Maiti terbesar di Malaysia lah. Okey, jom. Hari ni guys, sore lah. Untuk Maiti hari ni sore sebabnya saya kerja ke hari ni. Tadi saya sore, bagi Maiti sore lah. Okey, apa-apa pun jom kita pergi. Okey, sekarang ni saya akan pergi cari spray ketiak yang berada dekat atas, yang berada dekat atas. Okey, jom kita naik apa panggil? Stroller apa panggil? Tangga lah. Okey, jom. Okey, sekarang ni saya duduk di bahagian tingkat 2. Saya akan cari para yang Rais nak lah. Okey, jom. Okey, coba kapo ya Raino. Okey, selalunya saya akan pakai apa? Okey, ni. Selalunya saya akan pakai yang ni. Extra cool. Nak ambil yang mana satu ni? Okay, jom kita pergi paya. Jumpa, jom.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Okey kan, kita dah beli. Okey, sekarang jom kita balik, kita turun kat bawah lah. Okey, jom. Okay, sekarang kita turun pula. Naik pun naik tu, kok naik ya. Allah. Kan, tak sesak je. Masuk ke lain tu, pergi ke lain kan. Aduh dah. Raya masuk kat ni. Raya masuk kat tu. Tapi raya tu kat atas tu. Dia macam metil besar lah. Metil dia boleh turun tingkat dan boleh turun untuk keluar lah. Tadi Rai pergi atas masuk pasar raya. Keluar pun tingkat atas lah, pasar raya juga lah. Okey, sekarang Rai dah selesai membeli barang yang lainnya. Okey, jom kita balik. Jom kita balik. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Okey guys, lepas selesai membeli barang yang Rai nak di Meiding, itu sajalah untuk Rai buat video kali ni. Vlog pergi Meiding Tunjung Kota Baru lah. Meiding Tunjung Kota Baru. Okey, itu sajalah untuk Rai buat vlog kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rais Afazli untuk Rai lebih semangat untuk video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.